Syabat, terima kasih banyak kerana menyertai kami malam ini. Terima kasih banyak kerana menjemput saya ke sini. Jadi ada banyak perkara yang saya ingin tanya kepada anda tentang Gaza dan Hamas. Tetapi kita tidak boleh tidak mulakan dengan topik yang sedang hangat secara literal, iaitu rundingan yang sedang berlangsung antara Amerika Syarikat dan Iran. Sekarang, sebagai seorang perunding berpengalaman yang pernah berurusan dengan beberapa pengganas paling ganas dan simis yang pernah ada di rantau ini, bagaimana anda melihat cara Amerika Syarikat mengendalikan rundingan dengan Iran? Adakah mesej yang bercanggah daripada Trump membantu atau merosakkan kedudukan Amerika Syarikat? Saya rasa anda tahu Amerika Syarikat sudah tentu bergantung kepada cara yang sangat spesifik dalam mengendalikan rundingan pada era Trump seperti yang saya panggil. Trump, anda tahu, beliau menggunakan cara tertentu yang menggabungkan ketidaktentuan dicampur dengan kekaburan dan sudah tentu bergantung kepada kekuatan Amerika Syarikat sebagai kuasa terbesar di negara kita, di alam semesta dan tentera yang paling berkuasa. Dan sebenarnya beliau juga sanggup, dan kita lihat semasa perang ini, bahawa beliau sanggup membiarkan tentera benar-benar mengendalikan apa sahaja yang beliau mahu di ruang udara Iran untuk menyerang bersama Israel dan sebagainya, yang mana bekas presiden tidak lakukan. Jadi dalam hal ini, beliau menggunakan kelebihan beliau dan menunjukkan keupayaan beliau. Pada masa yang sama, teknik Trump ini, anda tahu, berkaitan dengan rundingan, kadang-kadang ia mungkin berguna untuk dunia barat. Kerana kita telah lihat, anda tahu, dengan rundingan tarif yang beliau kendalikan, malah Greenland jika anda mahu kaitkan ke situ. Jadi kadang-kadang dalam urusan barat, ia berkesan. Kerana dalam pandangan barat, kita melihat rundingan dengan cara yang berbeza. Kita menitikberatkan masa, kita melihat tentang mengukur kemajuan, kita melihat tentang tarikh akhir dan sebagainya. Jadi kita menggunakannya dengan cara yang sangat hitam putih. Adakah kita telah menang atau kalah di medan perang? Apabila anda berhadapan dengan pihak lawan seperti Iran, kelebihan mereka adalah masa. Jadi anda mesti benar-benar sedar apa yang anda hadapi dalam bidang rundingan dan anda mesti sedar jauh sebelum anda melangkah ke medan perang. Itulah seperti yang kita lakukan, contohnya simulasi perang ni, seperti apa yang akan berlaku selepas itu dan apa yang menyusul selepasnya. Inilah yang anda perlu persiapkan diri dalam rundingan. Dan saya rasa ini adalah sedikit kesilapan dalam memahami apa itu Iran, apa itu penentangan Islam. Kaedah yang menekankan perkara yang berbeza, kesabaran, ketahanan, pendirian yang teguh dan pengurangan kekuatan musuh secara beransur-ansur. Ini adalah Iran yang sama yang berperang selama 8 tahun dengan Iraq pada tahun 80-an abad lalu. Jadi anda perlu faham siapa yang anda hadapi supaya anda dapat merancang langkah anda dengan baik dalam bidang rundingan. Jadi anda maksudkan Trump masuk ke dalam peperangan ini tanpa persediaan? Faham. Saya rasa dalam hal ini, mereka menganggap hal ini seperti ulangan rundingan lain. Dan mereka fikir, contohnya, bahawa rundingan yang berjaya, contohnya, dengan Hamas, yang dikendalikan oleh utusan Witkoff bersama Jared Kushner, itu berjaya. Dan di sini kita dapat semua tebusan kembali. Ia tidak sama. Anda tidak boleh fikir bahawa ini adalah gelanggang yang sama dengan Iran. Dan jika anda membuat kesilapan itu, anda tahu, untuk berfikir bahawa apa yang berkesan di sana akan berkesan di gelanggang lain, kadang-kadang ia boleh menjadi satu kesilapan besar. Dan saya rasa inilah yang kita lihat, mengapa kita lihat setiap hari ada sesuatu yang berlaku 2 hari lepas. Seperti keamanan di seluruh dunia. Dan hari ini mungkin Perang Dunia Ketiga. Jadi saya rasa inilah perkara yang kita perlu faham. Iran sedang melengah-lengahkan masa. Bagi mereka untuk bertahan dalam perang ini, masih berdiri dan mereka masih berdiri, itu sudah dianggap satu kemenangan. Jadi awak membawa kita kepada kedudukan Iran dalam rundingan. Sekarang lihat, daripada perang terhadap program nuklear dan peluru berpandu balistiknya, ia telah berjaya membawa masuk isu-isu luar seperti Selat Hormuz. Atau bahkan serangan Israel di Lebanon sebagai alat tekanan terhadap Amerika Syarikat dalam rundingan. Sekarang saya tak dapat tidak teringat kembali kepada frasa yang dicipta oleh Trump pada penggal pertamanya di mana beliau berkata, petikan, Iran tidak pernah memenangi perang tetapi tidak pernah kalah dalam rundingan. Jadi adakah itu yang kita sedang lihat sekarang? Adakah Iran sedang menang di meja rundingan? Ya, dalam beberapa cara, ya, Iran sedang menang di meja rundingan. Dan saya akan jelaskan perkara ini. Selain itu, Iran juga melakukan beberapa perkara dengan sangat bijak.
Serangan yang anda sebutkan, contohnya ke atas negara-negara Teluk, itu bukan sesuatu yang dia lakukan secara tersilap. Kerana usaha yang dia lakukan terhadap negara-negara tersebut mempunyai beberapa matlamat. Pertama sekali, supaya mereka menekan pihak Amerika agar perang dihentikan. Kedua, untuk membuat mereka berfikir semula. Anda sangka apabila anda mempunyai aset Amerika di pangkalan darat anda dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang akan memberi anda perlindungan, melindungi anda daripada bahaya. Tidak, anda perlu fikir semula tentang diplomasi anda, tentang strategi anda, kerana ia juga boleh menjadi seperti beban di leher anda. Dan anda juga boleh lihat contohnya dengan apa yang berlaku dengan Oman yang merupakan perantara sebelum perang. Dan lihat apa yang berlaku dalam beberapa minggu terakhir apabila dia semakin rapat dengan Iran kerana dia mengira langkah-langkahnya dan dia fikir dia akan menjadi pemenang selepas perang ini. Dan perkara terakhir yang saya ingin katakan, anda ada sebut tentang Lubnan. Ya, ini adalah situasi yang tegang, yang baru. Seolah-olah mereka mahu gabungkan semua proksi dan untuk tunjukkan kepada anda jika anda serang Beirut, anda akan menerima peluru berpandu dari Iran. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini dan ini adalah satu peningkatan yang besar, sangat besar. Jadi, mencapai memorandum persefahaman untuk menamatkan perang juga penting kerana itulah yang sedang dibincangkan sekarang. Adakah itu lebih baik untuk Iran atau terus mengekalkan tahap ketegangan seperti sekarang? Mana yang lebih baik untuk Iran? Satu perjanjian atau keadaan semasa? Sebenarnya ia bergantung kepada apa yang ada dalam perjanjian itu, anda tahu. Kerana saya rasa apa yang Iran cuba lakukan ialah dia cuba menerangkan, anda tahu, dengan cara yang jelas kepada dunia, kepada rakyat Amerika sudah tentu, kepada rakyat Israel. Kami sanggup berjuang selama mana anda mahu. Anda tahu, anda telah membunuh ramai pemimpin kami. Anda benar-benar telah mencederakan dan kami juga telah menjejaskan infrastruktur di Iran dengan teruk sekali. Anda tahu, mereka sedang mengalami banyak kerosakan ekonomi. Tetapi mereka berkata kami masih boleh berdiri. Dan inilah yang saya katakan. Anda tahu laluan penentangan Islam, nilai-nilai penentangan Islam. Apabila anda tidak memahami apakah nilai teras, jadi anda tersilap dalam bidang rumingan. Dan kita lihat perkara yang sama, cuma dengan cara yang sedikit berbeza. Dengan Iran, dengan Hizbullah di Lubnan, dengan Hamas di Gaza dan juga Houthi di Yaman. Setiap satu daripada mereka adalah pelakon yang berbeza, pemain yang berbeza di arena yang berbeza. Jadi dia menyesuaikan dirinya dengan situasi tersebut. Tetapi bagi setiap satu daripada mereka, bagi mereka kelangsungan hidup adalah kemenangan. Lihat, Iran berkata bahawa ia akan melindungi semua proksi. Ia akan melindungi atau ia akan menyerang Israel jika Israel menyerang di Beirut. Kemudian ia meluaskannya ke seluruh Lubnan. Kemudian ia juga merangkumi Gaza. Dan sekarang kita kembali kepada hanya Beirut. Jadi saya rasa orang Iran juga sedang bergelut untuk mencari message bagi cuba menyelamatkan rangkaian proksi mereka yang sedang runtuh. Tetapi jika kita bercakap tentang apa yang perlu dilakukan oleh Presiden Trump dan Amerika Syarikat secara keseluruhan, sekarang dengan Iran cuba melengahkan masa dan nampaknya masa berpihak kepada mereka. Jadi apa yang patut dilakukan oleh AS sekarang? Saya rasa anda tahu ada dua perkara. Pertama sekali, anda perlu memecahkan formula pencegahan baharu yang cuba dilakukan oleh orang Iran seperti anda katakan contohnya dengan Lubnan. Apabila mereka berkata, jika anda serang Beirut, kami akan serang anda. Anda perlu jelaskan kepada mereka melalui pengeboman. Maaf saya katakan, kadang-kadang ini sahaja penyelesaiannya. Ya? Anda tidak boleh gentar dengan ancaman seperti ini. Dan anda mesti tunjukkan kepada mereka bahawa ini tidak boleh diterima. Persamaan ini tidak boleh diterima. Saya tidak sanggup menerimanya, maaf. Dan yang kedua, dan ini mungkin masalah yang lebih besar, anda kena faham jika masa adalah aset dan kelebihan mereka. Jadi anda kena main dengan kad yang sama. Kamu mahu masa, saya akan teruskan sekatan di Selat Hormuz kita. Saya akan teruskan pengasingan. Saya akan terus memudaratkan kamu dari segi ekonomi dan infrastruktur. Jadi masa tidak memihak kepada kamu. Inilah satu-satunya perkara yang kamu perlu mainkan dengan kad yang pihak satu lagi anggap sebagai aset dan tunjukkan kepada mereka bahawa kamu boleh merosakkannya. Tapi lihat, Iran sudah pun mengenakan persamaan baru ini ke atas Israel kerana sebagai contoh, jika Hizbullah menyerang Israel Utara esok atau dalam seminggu atau sebulan, Israel telah meletakkan dirinya dalam keadaan yang sangat sukar dan akan terpaksa bertindak balas dengan serangan di Beirut. Iran akan menyerang Israel dan Israel akan membalas terhadap Iran. Tetapi tindak balas itu akan terhad kerana Trump sedang menekan Netanyahu untuk mengahadkan skop serangan Israel ke atas Iran. Jadi dinamik itu adalah sesuatu yang
Iran boleh tahan kerana serangan Israel adalah terhad. Jadi bagaimana anda memecahkan kitaran itu? Kerana bagi Iran, ia boleh terus melakukannya dan kemudian apa yang akan dilakukannya? Pada bila-bila masa yang ia mahu, ia akan mengarahkan Hizbullah untuk menyerang Israel sekaligus merungkai dinamik itu. Tetapi ini akan memberi tekanan kepada Trump di meja rundingan. Ya, satu-satunya perkara ya, seperti awak katakan, pertama sekali ya, ia adalah masalah besar. Saya tidak kata ia bukan masalah. Saya maksudkan ia tentang meyakinkan Presiden Trump untuk faham bahawa jika anda patuh kepada apa yang mereka cuba paksa anda, seperti yang kita katakan, persamaan dan persamaan baru, anda tetap akan kalah juga. Jadi anda perlu jelaskan dengan lebih tegas, dengan lebih banyak kekuatan serta sekatan dan sebagainya bahawa anda tidak sanggup menerimanya walaupun anda terpaksa membayar harga dalam jangka masa pendek, tetapi anda perlu melihat untuk jangka masa panjang. Dan satu lagi perkara, anda tahu, dalam rundingan ada satu istilah yang kita gunakan sangat kerap apabila kita pergi ke rundingan, iaitu BATNA. Seperti, apakah alternatif terbaik anda jika rundingan gagal mencapai persetujuan? Ini adalah sesuatu yang sangat berkuasa yang kami sebagai perunding cari. Sekarang ini, orang Iran melihat alternatif itu jauh lebih baik daripada bersetuju dengan perjanjian tersebut. Anda perlu buat mereka faham, seperti yang saya katakan, dengan sesuatu yang menyeluruh untuk terus merosakkan mereka, termasuk infrastruktur. Sehingga kini, setakat ini, anda agak terhad dalam cara anda boleh melemahkan mereka. Dengan sekatan, dengan pengasingan, dengan sekatan ekonomi juga, semuanya sekali. Sebagai satu pakej yang anda katakan, saya sanggup mengekalkannya selama mana yang diperlukan, walaupun anda menghadapi sedikit tekanan. Dan saya tidak, anda tahu, seperti yang saya katakan, saya sangat sedar tentang tekanan yang dihadapi oleh Presiden Trump sendiri di negaranya. Pilihan raya pada bulan November. Ulang tahun Amerika yang ke-250. Inflasi pada hari ini. Ya, saya tahu. Pelbagai faktor yang memberi banyak tekanan. Tetapi jika anda mahu menang untuk jangka masa panjang, anda mesti sanggup membayar harga untuk jangka masa pendek.